nampak kedai tu aku dah jadi panik. Okay, lo yang jumpa lagi dalam video kali ni. Untuk video kali ni aku teringat nak cerita kat hampa, tapi aku rasa ni mungkin jadi dekat aku je orang lelaki kot. Apa dia tu, yang masa GERD dengan anxiety tengah peak tu, aku tak boleh langsung nak pergi gunting rambut. Kalau aku pergi gunting rambut, aku nampak kedai tu aku dah jadi panik. Aku nampak kedai tu saja, aku dah rasa macam tak selesa dah. Bila pergi duduk dekat kursi tu, aku mulalah dia belah tangan berpeluh, kaki jadi sejuk. Aku rasa tak selesa sangat. Jadi macam stres tau. Aku jadi macam di kawasan ni aku jadi macam dia cekang tau. Lepas tu dia jadi macam berat. Aku penuh sampai berpeluh tau. Berpeluh sangat. Sebenarnya kedai tu pun dalam aircon sebenarnya, kedai gunting tu. Tapi aku tak tahu hampa pun mengalami benda yang sama macam aku tak. Kalau ada, hampa kongsikan dekat sini. Ni selain daripada tempat orang ramai lah. Tempat orang ramai macam dekat restoran, dekat mall, dekat masjid, dalam bilik mesyuarat, tempat orang ramai ni. Tapi yang ni tempat tak ramai orang pun, yang kat situ ada beberapa orang saja untuk gunting rambut. Tapi aku tak boleh nak tempuh, aku tak boleh nak jadi okey duduk kat situ. Aku rasa tak selesa. Hampa boleh komen. Jumpa lagi lah in the next video. Ciao.